jujur. Bukan sekadar pandai bercakap dan bermain dengan persepsi. Kami mahukan pemimpin yang benar-benar membela nasib rakyat marhain macam kita semua ni. Kalau benar kerajaan ini ikhlas mahu memulihkan negara, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah dengan meringankan beban rakyat. Rakyat ni memang betul lah, kami ni bukanlah pakar ekonomi. Kami tidak tahu dan tidak peduli pun soal angka ataupun hutang kerajaan, defisit ke, bon pasaran ke. Yang kami tahu cukuplah setiap bulan tu kami nak bayar rumah sewa, nak isi minyak, nak beli susu anak. Jangan bangga sangatlah negara yang tak berhutang kalau rakyat hidup melarat. Cukuplah menyembunyikan penderitaan rakyat di sebalik angka-angka yang disolek indah ini. Cukuplah memimpin negara hanya bermain dengan kata-kata retorik. Kami sebagai rakyat dah letih dah. Dah letih. Kami hanya mahukan tindakan. Bukan berita-berita indah yang macam ni, tapi